Tunggu sini. Cantiknya buai ni. Ada buai. Kita kat mana ni? Alah, lain macam lah tempat ni, Tuan. Iyalah. Tapi cantik tempat ni. Mana tempat lama kita? Biarlah. Ni kan tempat baru. Asyik tempat sama je. Buat apa? Boring. Ya ke? Iyalah. Kau siapa kan? Kenapa kau ada kat rumah aku? Kau tanya aku, mana aku tahu? Tuan. Kalau kita kacau ni, menarik. Serius lah? Serius lah. Kita pun bukan selalu kacau orang tua. Yalah, betul lah. Apa lagi? Apa lagi? Hantu. Apa kita buat kat sini? Alah, Tuan. Ada. Tunggu. Allah. Aku baru cakap. Apa ni? Aku baru cakap. Ni gaya aku. Apa ni? Ni apa ni? Kau keluar. Engkau bukan cucu aku. Aku tak ada cucu budak kecil macam kau keluar. Nek, apa ni, Nek? Ni Raya nak cucu Nenek. Nenek sukalah main-main. Takkan tak ingat? Aku mana ada cucu budak kecil. Cucu aku dah besar lah. Dah besar kau bukan cucu aku. Kau keluar. Betul-betul. Takkanlah cucu kau cikin noni macam tu. Cucu kau mesti dah tinggi, besar, handsome. Kalau betul lah dia cucu kau, kau test dia. Dia pandai masak ke tak? Ni kau dengar. Kalau kau betul memang cucu aku, cuba kau masak. Raya? Nenek nak Raya masak? Serius ah? Serius Iyalah. Sebab cucu aku pandai masak. Betul, aku dah cakap dah. Budak ni memang tak pandai masak pun. Dia ni memang penipu. Baik kau jaga-jaga. Entah nanti dia nak curi rantai-rantai emas kau. Baik kau halau. Halau dia. Engkau memang tak tahu masak kan? Tak pandai masak kan? Atau kau tak ada masak kan? Memang sah, engkau bukan cucu aku. Jangan-jangan kau nak merompak tak? Pengompak ni. Tak kucu-kucu kau ada kat dalam hutan. Luruk kat mana ni? Kau keluar. Kau pergi ni sekarang. Tak, Raya kau perempuan lah, Nek. Raya cucu Nenek. Tengok ni. Dia ada bukti ni. Ni kan gambar kita dua. Raya dengan Nenek. Ini Photoshop. Ditipu. Itu dia pakai face app. Dia tampal je gambar tu. Dia penipu. Memang penipu. Aku tak percaya kau. Kau memang perompak. Baik kau keluar. Kau keluar sekarang. Kau pergi bergambar lagi sini. Pergi. Okey. Kalau Nek nak Raya masak, Raya boleh je. Serius ah? Serius ah? Masak sayur je. Ini kata pandai sangat masaklah kari ikan ke. Betul. Takkan masak sayur siapa pun boleh. Dia ni mesti perompak. Ni, kalau kau betul cucu aku, kau mesti pandai masak kari. Masak kari cepat. Masak kari? Masalah santannya mana? Masak kari mana dia pakai santan-santan? Nampak no menipu. Kau cucu aku lah ni. Nenek kau ni melampau-lampau ni. Sah. Memang betul dia ni kaki penipu. Betul? Memang tak pandai pun masak kari. Dia ni bukan cucu kau lah. Dia ni perompak. Aku ada idea. Apa? Bugis. Bugis belaka. Negeri Sembilan. Alam kau tak tahu apa-apa. Kau kan Mamat Penang. Bugis. Kau dengar sini. Kau suruh cucu kau nyanyi. Lagi best. Kau pun terhibur. Betul.
Cucu kau pandai nyanyi? Yes. Kau suruh dia nyanyi? Yes, come on. Yeah. Kenapa gerak seorang ni? Sekarang ni kau kena nyanyi. Dulu aku biasa nyanyi dangdut dengan cucu aku. Wish. Serius Kaki dandut. Yes. Dangdut. Yeah. Baik kau nyanyi kalau kau betul-betul cucu aku. Nyanyi sekarang juga. Ini nak buat apa? Yes. Oh. Ada. Mana lagu? Mana lagu? Seronok pula. Cepatlah raya menari. Dah keluarkan skill lah. Dah keluarkan skill lah. Kau tengok nenek kau. Kau dia panggil kau apa? Ingat ni dia bukan tak ingat nama kau. Dia saja-saja buat. Alah. Kau tanya dia. Bunyi rumah. Tutup pula. Orang nak tanya ni. Ryan tu siapa pula? Ryan tu siapa? Oh, maknanya engkau ni memang bukan Ryan lah Bukan Ryan Kau tipu aku. Rasa kau bercakap. Kau cakap dengan aku. Kau ni siapa sebenarnya? Kau tipu aku kan? Penipu kan? Badan aku kau duduk pada lebar ni tu bilok. Ryan. Dah jadi orang. Kejar. Jom, kejar. Orang minyak. Tangkap dia, orang minyak. Tangkap. Orang minyak. Tangkap dia. Tangkap. Jangan lepas. Tangkap dia. Orang minyak. Ombak yang tinggi bukan tsunami. Putih sang salju di Gunung Fuji. Aduh. Aku tak boleh betul lah kat sini. Asal? Keras betul kursi dia. Apa hal Mamat tu? Dia buat apa tu? Siapa? Apa dia baca? Lirik bukan. Berzikir pun bukan. Mana? Itu. Baju putih tu. Alah. Tapak Sulaiman berlari-lari. Ikan lumba menari-nari. Laki tu tengah bersajak. Bersajak. Tersembam. Terhantuk. Tersadung. Terus berdiri. Yeay, nak upah. Tadi abang janji 4 pelenggan. Kan? Ni baru 2. Lah, ada penonton. Kau jangan percaya. Tu penipu. Itu dia rasuah budak-budak tu. Yalah tuan. Bukan penonton betul. Alamak. Tu. Situ ada. Ish. Pantang tengok orang yang handsome sikit, rambut sikat tepi, cepat datang, cepat pergi. Apa? Tak cukup seni ke saya ni? Siapa yang cakap macam tu? Tengok. Baju dah seni. Ya. Seluar dah seni. Ya. Kasut dah seni. Ya. Saya ni tuan. Saya dengan dia. Saya ni lahir zaman-zaman Tok Kim. Oh. Ya. Kau cakap sama Toki baru aku perasan. Yelah. Kan? Nampak kan Ya, Tok Kim? nampak. Tok Kim? Tak nampak Toki sangatlah. Nampak macam Tok Hang. Tok Hang memang kena dengan kau. Aku rasa elok kita pergi sana. Kan apa-apa jadi kat Merah. Jom kita hilang. 1, 2. Sudah. Abang sambung
Sambung. Apa yang nak sambung tu? Dia punya ni lah. Apa tadi? Dia punya tu. Apa? Seni tu. Seni. Oh. Itulah aku. Diri yang hina. Memang betul lah hina lah kau. Hina. Hina, babe. Secangkir madu merah. Madu merah? Secangkir. Membasahi di kalbu. Banyak tu madu. Ku ramas-ramas. Madu. Merah kuram. Kuram. Ni. Dek, abang rasa macam ada benda yang tak kena kat sini. Nanti sembang akan datang, abang combine sekali RM4. Alah. Kau naik je pun untuk cangkil madu. Dah. Ni merah. Asal kau tampar dia? Kenapa? Tuan tak dengar ke? Tadi dia cakap ku ramas-ramas. Takutlah saya. Dia bukan nak ramah kau. Dia punya bayangan. Inspirasi dia. Apalah kau tampar dia? Mana dia? Takutlah dia. Larilah. Jom kita cari dia lah. Pergi. Yelah. Apa pergi? Jom sekali. Okey. 1, 2, hantu. Aduh. Ni siapa? Budak yang merah tampar tadi tu. Nak tengok tengah bergigil takut dia. Ya. Ni semua kau lah punca dia tahu. Merah. Kita nak buat apa kat sini? Merah kenapa kau buat macam ni? Tuan, boleh ke buat macam ni? Boleh tu memanglah boleh. Tapi Opi marah. Siapa Opi tu? Opi ni yang paling tinggi. Belum sampai tahap lagi kau nak tahu siapa Opi. Oh, dia kan macam syaitan lah. Syaitan besar. Dia lah kepala. Oh, ya ke? Okey. Kau nak buat apa? Cepat sikit. Apa isu? Alah. Tukar suara. Okey, suara. Oh, tukar suara. Wahai sang seniman. Cantik. Wahai sang seniman. Bukan dia lah. Masih bisa. Kau nak buat apa? Dari mana muncul ni? Maafkan hamba kerana mengejutkan saudara. Tak apa. Kejut lagi. Tujuan hamba datang kemari untuk membetulkan pipi saudara. It's all yours. Merah. Mana merah tadi? Kau jangan dua rapat aku. Aku tersepit. Merah. Amboi, dicari. Merah menyala bagaikan warna darah yang menimpa hati. Merah. Wow. Merah. Akan ku genggam bunga-bunga dedaunan. Coming. Coming. Parameswara. Bahubali. Kalau bahu lu aku tahu. Apa balik apa tu? Bahu balik. Kan dah gila. Ini semua salah kau lah ni Merah. Kita tak sempat buat apa-apa lagi. Kita sepatutnya pesongkan dia. Tengok. Tapi dia jadi gila macam mana. Ini semua punca kau lah. Ya. Kalau datang, dia datang. Alah. Lari. Banyak bola. Kita cabut dulu. Dah. 1, 2, hantu. Parameswara.
Ini yang muka mengira nombor 6 eh. Tuan? Ish. Oh, Tuan. Oi. Hangit. Hah? Cuba tengok tu. Ada Minah lah nak datang sini. Tuan. Bangun tuan. Tengok Minah tu. Oh, cantiknya. Oh, cantik tapi gelabah semacam. Alah. Ini tak ada lain lah tuan. Ini nak melepas lah ni. Dia nak pergi. Asal melepas pula? Kira tengok kertas tu. Dia mesti nak calik ke? Hangit kau pandai-pandai. Kau jangan nak tuduh-tuduh orang Orang kau calik pakai tisu. Tak akan pakai kertas tu. Dah terdesak. Alamak. Dia nak buat apa ni? Amboi. Pokok kita. Weh, Apa buat ni? Banyak pula tu. Sungguh-sungguh. weh. Muka cantik tapi gila lah. Ya. Apa dia buat tu? Apa ni? Warung Minah. Oh, ni dia nak promote kedai dia. Promote kedai dia dekat rumah kita. Ini tak boleh jadi tuan. Awak dia ingat apa? Ini tempat pertanyaan ke? Kaunter pertanyaan ke? Tak, dia ingat ni billboard ke? Apa lagi? Apa? Kita ikut. Jom. 1, 2, hantu. Aduh. Apa lagi tuan? Asyik aku muncul lagi tempat keras. Aduh. Menyusahkanlah bawa orang tua-tua ni. Aduh. Sakit. Tuan. Tengok kedai ni tuan. Sunyi, sepi. Ni nak tanya, kedai ke kubu? Kedai lah. Takkanlah kubur. Cuma, yelah manap je. Kan? Gelap. Gelap. Tapi ada je lampu. Bukan pasal lampu. Ni. Susah nak cakap. Angin. Tolong sampaikan. Sampaikan apa? Dia gelap tadi. Tuan kata kat saya. Okay, sorry. Kasut dia bagi di sini. Ada. Bagus. Mina, apalah kau ni? Kau apa kata? Kau pergi jumpa Bomo, kau minta pelaris. Yes. Bila kau dah dapat pelaris, kedai kau akan ramai. Kau akan untung. Cakap, kalau pakai pelaris, bisnes confirm ke maju. Kau maju. Kita mampu akan tolong kau. Yes. Kau cari. Buat apa tu? Dia reply message. Dia play message. Yes. Bukan dia nak cari Bomo ke? Dia reply message dulu. Dah jumpa. Yes. Yes. Satu.
Dapat. Appointment. Lu. Mana kita ni? Rumah Bomo. Tok Mo. Tok Mo. Pekak ke? Oh, ada. Duduk. Terima kasih. Duduk. Aduh. Ustaz. Apa dia kata jadi saya prek? Bukan kau. Itu jampi dia. Orang Filipin. Filipin. Saya ni datang sebenarnya ada hajat. Saya Talk to my hand. Aku tahu apa hajat kau. Apa? macam mana Tok Mo boleh tahu kan? Kata bungu. Tak payah nak wow sangat. Petang tadi kan kau telefon aku. Cakap kau nak pelaris. Aku tahulah. Cis. Jinat aku percaya. Apa? Cukup hujan ni. Macam macam. Wow. Busuk. Wangi. Itu pelaris. Memanglah kena wangi. Kalau busuk, bukan setakat orang. Binatang pun tak nak datang kedai kau. Betul. Tanam depan kedai. Baru rezeki masuk. Sekejap. Dia main kasar ni. Ya, betul. Tak apa. Benda dah dapat. Tak faham lagi. Duit. Oh. Alah. Ada. Tapi tak cukup. Ada lagi. Tak cukup. Oh. Ini makannya. Jahat lagi. Ini makannya. Tok Mo. Ni, nampak ni.